Covid. Oh. Kami 3 orang. Ha. Lepas tu dia pergi cek di hospital lah. Ya. Pergi cek hospital, lepas tu ada doktor dua orang, seorang Melayu, seorang Cina. Saya kena hak Cina. Ha. Mula langkah pertama sekali dia cek gula. Gula. Ha. Dia cek gula 14. Oh. Okey, kita apa saya pergi tinggi. Tak tahu. Saya kata, masa tu saya duk pergi cek lah. Di klinik swasta tu ada appointment apa operator dah. Tunggu janji. Tunggu janji pergi. Lepas tu dia kata dia pakcik tak pergi cek kan. Saya pergi, kata di mana? Di Simpang Kuala. Klinik kesihatan Simpang Kuala. Dia orang tak bagi ubat kan? Bagi. Habis pakcik makan lah. Tak makan. Allah. Saya contoh terus. Terus. Tak makan. Apa pasal tak makan? Dah tinggi. Orang cakap ubat hospital ni bukan untuk melegakan, dia untuk mempertahankan saja. Ya. Kalau kita amalkan, dia akan efek dia pergi ke bawah pinggang, macam tu.